Kelapa laut lagi. Wah, okay. Ada yang besar, ada yang saiz kecil juga. Ini aku beli isi sahaja, okey. Tengok yang kecil Ini aku dia masih sampai dia beku, so letak peti bawah kan. Bagi dia tak isi dia. Tapi dah tak ada air lah sebab dia dah belah macam ni kan. So bolehlah pakai isi je. Isi kelapa laut. Tada. Tapi dia ada rasa kulit ni yang pahit. Tak sedap sangat. Kalau yang buah itu sedap. Cuba yang besar. Cuba yang besar. Separuh tapak tangan. Kita buang kulit dulu. Okay. Kulit. Buang kulit-kulit ni. Sedapnya isi saja tak payah nak buang kulit keras tu. Gerak pula kameranya. Tada, sekeping yang besar. Air kat dalam dia beku lagi. Sekejap. Sedap gila. Satu lagi yang kecil. Kalau yang kecil semua dah terbelah. Sedap nak mampus. Ini kalau aku dapat yang buah, yang buka terus dapat isi macam ni kan. Sedap. Sebab kat dalam dia ada air tau. Macam air kelapa muda tu. Sebab dia beku dia cair. Dia jadi macam ni. Tak boleh buat habis. Sekejap. Satu lagi yang besar. Kita makan satu lagi besar. Monyet. Jatuh. Yuk. Kulit dia yang luar ni pahit. Okey, kita dapat sekeping. Besar sangat. Sedap gila. Ash. Okay, sedap.